Boleh interview sikit? Kita daripada iPainter, pernah dengar tak kita punya company? Pernah? Jadi tahulah, kamu akan dapat sesuatu. Ya. Jadi pernah tengok kita buat PBR lah. Inilah PBR kita buat. Ini episod ketiga. Kita ada jumlah 10 episod. Ini yang episod yang ke-11. Jadi kita boleh pergi rumah you, kita tengok dulu sesuai tak untuk kita nak dapat. Dan kita akan tengokkan rumah dia cantik macam ni dalam masa 1 jam 2 jam. Tim saya semua standby ni. Dapat cat baru, dinding baru. Kita tengok apa yang perlu lah. Kita buat apa yang perlu dengan apa yang you nak tu. Yelah, nak. Tak ada. Tak payah bayar. Tak payah bayar. Boleh? Jom kita tengok. Wah, hari ni untung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jom kita. Wah, tingkat-tingkat ni tengok ada ampau lagi tau. Halo. Okey, boleh. Kita akan yang ini lembut punya. Yang biasa kita akan buka dia. Ini tinting I tolong you buat. Ini tinting sabun tolong you buat lah sebab entrance kan. Kita ambil 2 jam. Kita siapkan semua. Kita akan tolong you susun barang balik. Nanti kita letak balik. Vacuum pun kita akan siapkan. Boleh tak? Boleh kan? Okey, jom. Design tu saya tak cakap. Sebab apa? Saya tengok you punya design lebih kurang. Lepas tu saya akan buat yang memang nampak wow, berbeza. Boleh? Okey, thank you. Terima kasih. Semangat guys. Hari ni kita berada dekat PPR Desa Dun Lazak. Kita dapat jumpa satu tuan rumah. Jom kita tengok apa yang kita akan buat. Jaga yang ni letak atas meja kerusi tu. Ketchup ni kita pakai undercoat sendiri lah. Kalau yang you sendiri punya rumah, kalau undercoat tu you boleh beli yang kedai-kedai you boleh beli undercoat yang elok sikit. Undercoat tu penting. Undercoat tu dia gripkan dia dinding yang lama dengan dinding yang baru. Jadi dia boleh, orang cakap apa? Dia boleh gigit lah. Dia boleh gigit. Lama yang cakap cat putih tu sebagai undercoat juga tak boleh. Sebab kalau cat biasa dia tak ada grip. Ini ada grip. Ini grip tu dia boleh kita cat texture tu dia boleh nampak cantik. Okay guys, yang ini sangat senang. Yang ini texture dia, kamu hanya pakai macam ni. Offset. Kalau saya slow motion kan, saya boleh slowkan motion dia. Kita boleh pakai macam ni. Celupkan cat ni sampai body dia. Lepas tu kasih keluar sikit. Lepas tu you cat dia. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yang ini slow motion. Kalau kita cepat sikit macam ni. Tengok saiz dia. Tengok. Nampak tak? Customer ni dia ada banyak kayu jati. Kayu jati sofa dia ada 1, 2, 3, 4 kayu jati dengan meja dia semua sekali. Jadi saya rasa kalau saya pakai color lain, dia kurang match. Jadi saya pakai color yang chestnut. Okey. Lepas tu macam ni kita pakkan dia. Macam mana pakkan dia? Nampak? Okey, material kita pakai bukan PVC Okey, tengok dari sini Material kita pakai tapi PVC yang formaldehyde tak ada yang kosong punya. Nampak tak pattern dia? Sebiji macam jambatan kan? Yang ini dia kuat, dia pakai 2 kaki, 1 keping ni. Lepas tu you boleh buat belakang dia ada backing lagi tau. Jadi ini yang lain, mau buat yang ini 2 kaki. Color dia sebiji sama dengan footed bawah nanti. Tak percaya? Tunjukkan, saya tunjukkan you. Kita punya footed. Jadi you akan nampak pattern yang color yang sama, pattern yang berlainan. Lepas tu atas tu kita pakai gold. Cantik tak? Kombinasi dia cantik tak? Kita macam ni, kita ada letak 2, 3, lepas tu kita wallboard. Jadi dinding ni penuh dengan texture. Tengok
Saya lekat aja dia sudah okey punya. Sebab saya ada under grip punya sistem. Okey. Dah jatuh. Kosok. Okey. Boleh ya? Texture dia kita pakai macam ni. Atas tu kita pakai texture paint. Bawah ni kita pakai bobot. Lepas tu yang ni. Sebab apa kita dah ubah ini dengan keadaan dia. Teluk macam ni. Jadi kita tak payah skip apa pun. Kita terus tambah dekat atas. Lepas tu kita tambah satu shade dia. Cantik gila nanti. Angkat. Rasanya macam mana? Sangat happy. Sangat happy lah. Seronok dapat perubahan rumah baru. Terima kasih. Okey, yang ini kita buat perubahan dia sikit. Daripada original wainscoting kita tukarkan pergi footer dengan bobot dengan texture paint yang ni. Beza banyak ke sikit? Terlalu banyak. Tapi kita ambil masa banyak sikit lah. Patutnya kita janji 2 jam. Tapi end up kita buat sampai 3 jam. Husband ni belum datang lagi kan? You so dia bagi sini tengok. Belum. Jangan. Jangan nanti malam nanti dia masuk kan. Mungkin dia boleh ambilkan gambar tengok. Wah, bagi kita tengok nanti kita tahu. Kasih surprise sikit lah. Okey. Terima kasih. Boleh sama. Terima kasih kerana semua bekerjasama buat. Sama. Thank you. Okay. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Okey.